Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita membuka majlis kita pada pagi ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Yang berhormat Senata Ustaz Muhammad Abdul bin Abdul Aziz, Ahli Dewan Negara dan juga merupakan Prokuliah Jemputan pada pagi ini. Yang dihormati Dewan Terkuasa Pelabuhan Pasar Tani Bandar Pemusubi, para muslimin muslimat dan para pengajar sekalian, alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana pada pagi ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul di medan Pelabuhan Pasar Tani Bandar Pemusubi. InsyaAllah dapat melengahkan masa lagi majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Senata Ustaz Muhammad Abdul bin Abdul Aziz, Ahli Dewan Negara, untuk menyatakan kuliah duha pada pagi ini. Majlis menjemput dan mempersilakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم. Terima kasih pengurusi majlis Al-Fadhil Ustaz Zul. Seterusnya muslimin muslimat, pada pagi ini kuliah pasal apa dipanggil? Pasar Tani. Hamba mari dulu. Ini kali ketiga dah rasa mari sini. Cuma lama dah tak mari. 3 tahun lepas mungkin. Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Yang Berhormat Ustaz Zulkarnain, dia minta hamba mari. Alhamdulillah hari ni kosong. Dia hari Selasa, hari tidak cuti ni alhamdulillah mudah sikit. Kalau hari cuti ni payah sikit. Al-Fadhil Yang Berhormat Ustaz Ridwan besuk. Dia minta juga. Tapi payah hari Jumaat. Jumaat ni bertemu dengan kuliah hamba di Pulau Melaka. Siapa semua pagi ni, oleh kerana tak ada tajuk ni, Ustaz Zul tak bagi tajuk kuliah secara umum, kita akan bercakap mengenai hari ni lah. Hari ni maknanya kita sekarang ni masuk bulan Zulhijjah, kan? Bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah ni semua kita tahu dia adalah bulan haram. 4 bulan dalam setahun. 4 bulan dalam setahun Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa ni, lupa nama Ustaz. Ingat ayat minha arba'atul hurum yawma khalaqas samawati wal arda minha inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran
Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, bilangnya bulan-bulan, kalau kita duduk bilang 12 bulan tu kan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sesungguhnya bilangnya bulan di sisi Allah Ta'ala, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah Ta'ala menciptakan langit bumi. Kalau lama Allah Ta'ala sebut dalam Quran dah. Kita ni baru lahir 50 tahun lepas. Kita tak 50 pokok kita kan, 50 tahun lepas. Kalau kita tak baca Quran, kita hanya kenal dunia ni berdasar pada cerita manusia. Kita baca buku sejarah kan, buku sejarah. Tapi manusia ni, hak je buat buku sejarah kita pun, dia umur 50 tahun juga. Lebih pada 5 tahun kat mati dah lah. Jadi duk bulan-bulan sejarah kita ni, sejarah manusia ni, dalam keadaan kita ni jahil, tak tahu cerita sebenar. Cuma kita boleh rakyat dunia ni, bumi ni umur dia juta-juta tahun dah. Zaman dinosaur lagi, tengah ngaji kan. Kita ni mari lewat dah, ke ujung dah. Binatang lain, binatang tubuh hidup berlaku, lama dah hidup, juta tahun, manusia tak ada lagi. Sehinggalah Allah Ta'ala buat kita. Mari-mari mengetuk kita Nabi Adam AS. Mari bumi ni siap dah. Cuma cerita tuk kita Nabi Adam ni tak sapa kita. Tak sapa kita sebab kita ngetuk kita ni jauh sangat dah. Ada. Masa tu buku sejarah tak ada lagi. Kita tak nampak kan? Internet apatah lagi tak ada lagi. Jadi tuk kita nak cerita kita, kau anak dia, cucu dia tu, dia bawa-bawa hilang, dia bawa-bawa hilang. Ada. Sehinggalah manusia ni boleh menulis. Kita nampak tu. Manusia boleh menulis, maka panjanglah sikit umur sejarah tu. Kerana kita boleh baca. Hak dulu ingat dengan kepala je. Allah ni boleh baca dalam buku. Tapi adakah kita boleh tahu semua je? Apa dia tak boleh. Sebab itulah kita panggil dalam sejarah Mak Saleh orang kafir ni, hak tak ada Quran, maka dia agaklah sejarah ni. Agak bumi ni berapa juta tahun dah. Langit mengarut dia lah. Langit dia nak kaji langit tak boleh kan. Akhir sekali dia kata macam-macam lah cerita langit. Ada dewa lah, ada. Itu cerita orang tak ada Quran, tak ada kitab. Dalam keadaan gitu tu, Allah Ta'ala waktu kita, Tuhan yang menciptakan langit bumi. Tak nak canggah dah lah cerita dia kan. Cerita daripada Allah. Sebab apa? Sebab aku je buat langit bumi. Maka mu dengar cerita aku. Maka adakah Allah Ta'ala nak berbohong pada manusia? Tak ada. Tak ada sebab Tuhan nak bohong. Dia tak ada apa, tak ada pentingnya. Kita nak berbohong, ada pentingnya. Macam sehari dua ni kan orang politik berbohong dah. Cakap benar, berbohong. Biasalah kita kata-kata okey, kata Perdana Menteri. Hak ni kata Perdana Menteri kecek benar. Hak sebelah dia kata bohong. Sebab apa? Sebab manusia ni bercakap benar, bercakap bohong ni memang selayaknya manusia. Sebab apa? Sebab dia ada kepentingan. Kalau bercakap benar rugi alik dia berbohong. Tak gitu kan? Kalau aku bercakap benar, orang tak beli barang aku. Pasal je aku mari nak jual. Tapi dia bercakap benar, barang dia ni tak comel gini-gini, orang kata beli buat apa. Akhir sekali ada peniaga sanggup berbohong supaya politik. Kalau aku bercakap benar tak boleh undi, baik aku berbohong. Tak gitu. Allah Ta'ala dia berbohong kata. Jadi dia mustahil. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak ada pentingnya kita. Allah Ta'ala bercakap benar, tak boleh undi Tuhan. Ada Tuhan nak undi kita? Tak ada. Ada kepentingan tak kita sokong Allah Ta'ala? Tak ada. Semua ni utuh hidup kita. Allah Ta'ala ni dia utuh sepanjang masa. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Allah Ta'ala waktu Quran. Dia waktu Quran, waktu kita. Maka kewajipan kita percaya hak Tuhan sebut ni betul belaka. Ada. Tinggal lagi manusia hak tolak Quran ni ialah kerana dia tak percaya awal-awal lagi. Dia tak percaya awal-awal bahawa Quran ni adalah daripada Allah Ta'ala. Dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bohong. Ni bukan Quran Allah Ta'ala ni daripada Nabi Muhammad. Dia tak percaya awal-awal lagi. Tak apalah, itu kita panggil masing-masing. Tuhan beri pilihan. Mu nak percaya. Mu nak sokong. Itu bala, utuh bala alik mu. Utuh rugi alik manusia. Kan? Kita orang beriman ni alhamdulillah. Kita percaya dah Quran.
percaya amat sangatlah jadi email. Kita panggil rukun email ni percaya pada Quran. Baik daripada semua hak amat nak sebutnya dalam Quran ni satu hak Allah Taala sebut. Allah Taala kata masa aku buat langit bumi dulu, bergerak langit bumi ni dengan masa. Masa lah pagi ni pagi, pagi ni tengah hari, esok bulan depan, tahun depan. Masa hak kita duduk lalui lah ni Tuhan kata aku buat dia ni sama-sama dengan aku buat langit bumi dulu. Dia berjalan. Langit ada umur dia, bumi ada umur dia. Dan Allah Ta'ala sebut pergerakan masa yang menyebabkan bumi ni ada umur, dia melalui proses bulan-bulan, tahunan kita panggil. Allah Ta'ala kata sesungguhnya bulan di sisi Allah Ta'ala, jumlah bulan di sisi Allah Ta'ala pada hari Tuhan tetap langit bumi lagi adalah 12. Nampak tak? Adalah 12. 12 ni ikut bulan hak ni lah, bulan malam, tidak matahari ni. Tidak Januari Februari ni, hak Muharram ni kan, hak kita lah ni. Baik, Allah Ta'ala pun sebut minha arba'atun hurum. Daripada 12 ni ada 4 Allah Ta'ala pilih untuk jadi bulan haram. Bulan haram maknanya bulan mulia. Bulan haram adalah bulan mulia yang perlu dihormati. Dan fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan Allah Ta'ala kata maka oleh kerana aku tak 4 bulan ni bulan mulia, maka kamu jangan menzalimi diri kamu, jangan buat dosa. Kerana kamu kena hormat pada bulan ni. Kan kita kan ada benda-benda haram, Tuhan kata ni tak boleh haram. Haram maknanya tak boleh nak sentuh lah. Jadi tara ni tak boleh nak langgar. Kerana tu Allah Ta'ala buat mu sebagai orang mulia tak boleh masuk dalam benda hak kotor. Tu benda haram ni. Hak bulan haram tu bulan mulia, maka mu tak boleh buat benda kotor dalam bulan tu. Maka tuan-tuan semua bulan haram ni termasuk bulan hak Allah Ta'ala marah kita buat dosa. Sebab Tuhan akad kelebihan bulan Zulhijjah ni, bulan Zulkaidah hak lepas dah, mari dulu kau. Ada bulan ni bulan 1 bulan Muharram ni, habis bulan Zulhijjah ni masuk bulan 1 kan, bulan Muharram. Kemudian bulan selagi bulan Rajab. Bulan Rajab 4 bulan. 4 bulan tuan-tuan semua kita tak berapa ingat mana kan? Sebab kita dah ingat bulan Ramadan sah. Nampak tu? Bulan Ramadan ni telajuk lebih dia. Siapa terlupa hak ni? Sedangkan hak ni disebut dalam Quran. Bulan yang perlu dihormati. Cuma tak pelik. Allah Ta'ala sukalah kita ingatkan bulan Ramadan tu. Sebab bulan Ramadan ni besar ni. Cuma kita lalai bulan 4 ni tak comel. Kenapa? Kerana dalam bulan ni penuh dengan kelebihan. Penuh dengan kelebihan. Iaitu Allah Ta'ala bila dia suka, dia akad sesuatu bulan, dia muliakan masa tu, dia suka kita beramal dalam masa tu. Bulan Ramadan lah, tu akad kan. Maka beramal di bulan Ramadan ni boleh pahala banyak. Tu akad dia tu qadar. Maka usaha kita cari dia tu qadar. Tiap-tiap malam 10 akhir tu Tuhan suka. Walaupun tak kena malam tu, tapi kita pergi juga malam tu, bangun juga malam tu kerana nak dia tu qadar. Tuhan buat malam lain, kita pergi malam tu. Tuhan suka juga. Tuhan beri kelebihan. Kenapa? Kerana Tuhan suka kita berusaha di malam hak Tuhan nak kita beramal di dalam. Jadi tuan-tuan semua, dalam 4 ni termasuklah Zulhijjah. 4 ni tuan-tuan semua, Zulhijjah duduk nombor 1. Zulkaidah, lepas dah Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 ni hak nombor 1 adalah Zulhijjah. Hak atas pada 4 ni bulan Ramadan lah. Jadi biar bulan Ramadan kita ngaji dah pun kan. Kita ngaji. Sekarang ni kita masuk. Hari ni 2 kan. 2 Zulhijjah. Disebut dalam Quran. Dalam Quran mengenai awal Zulhijjah ni dia panggil 10 awal Zulhijjah. Dalam 4 ni ambil Zulhijjah. Kebesaran dia kerana bulan Zulhijjah ni kita buat haji. Tetamu Allah Ta'ala buat ibadah haji. Dia tak boleh buat di bulan Zulkaidah, tak boleh buat bulan Muharram, dia boleh buat ni. Macam kita puasa lah.
Puasa tak boleh buat kecuali bulan Ramadan. Haji pun kena bulan Zulhijjah. Dia tempoh dia adalah daripada 1 sampai 13 kan. Cuma 1-13 ni 11, 12, 13 tu untuk ibadah haji. Ada Nabi sebut 1 hingga 10. Sebelum ibadah haji dilaksanakan, start bulan 1 lagi, start malam lagi. Start malam kemarin. Tidak semalam, malam kemarin. Allah Ta'ala angkat malam-malam hari-hari tersebut 1 sampai 10 sebagai hari yang tuan-tuan semua. Nabi sebut apa? Ma min ayyamin, kata dalam hadis sahih. Mungkin ustaz-ustaz pakat baca belakang dah ni, kuliah maghrib apa kan? Kalau tuan-tuan pergi kuliah maghrib. Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam min hadhihi al-ayyam al-ashr atau kama qala. Tidak ada satu hari pun dalam setahun, Nabi kata. Tak ada satu hari dalam setahun beramal di dalamnya lebih Allah Ta'ala sukai lebih daripada beramal dalam 10 awal. Beramal dalam 10 awal, start kemarin sampai 10 hari raya haji. Siapa beramal pada hari-hari 10 ni, Allah Ta'ala teramat suka sehingga nak lawan hari-hari lain hatta bulan Ramadan. Benar hak 10 ni lagi. Pelik kan? Pelik. Betul orang kata rugi kalau kita lalai, kalau kita tak ingat. Kerana kita dia ingat beramal bulan Ramadan ni kemucuk lah. Ada sungguh kita jaga sembahyang Jumaat, baca Quran, bersedekah dan sebagainya. Tapi Nabi sebut ada lagi hari yang lebih hebat daripada Ramadan. Bila? 10 awal. Dalam mentafsirkan cerita hari 10 ni, ada satu cerita diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ada dalam kitab tafsir. Nabi kata cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni tuan-tuan semua, kalau kita ingat dia ni dia panggil kalimullah. Orang atas dunia ni Allah Ta'ala, kelebihan Nabi Musa dia bercakap dengan Tuhan kan. Dia berjumpa Allah Ta'ala. Dia berjumpa di Gunung Tur Sina. Nabi Musa pergi untuk jumpa Allah Ta'ala selama 30 hari. Wahai Musa, gerakmu jumpa Allah Ta'ala. Nabi Musa sore-sore dia pergi jumpa Allah Ta'ala. Lagu mana dia jumpa dengan Allah Ta'ala, dia bercakap tu tak usah tanya lah. Nabi Musa sore dia tahu lagu mana dia hadap. Cuma Allah Ta'ala ya jumpa 30 hari. Baik 30 hari ni bila? Kata Ibn Abbas, sahabat Nabi. Sahabat Nabi tak kecewa lolok kan. Kita ni buat cerita sedap lah, macam-macam cerita. Sahabat Nabi ni dia bercakap benar. Dia kata dia jumpa dengan Allah Ta'ala ni bulan Zulkaadah, bulan lepas 30 hari bulan Zulkaadah. Bila sampai 30 hari, sudahlah Allah Ta'ala tambah lagi 10 hari. Allah Ta'ala tambah lagi 10 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka sempurnalah perjumpaan Nabi Musa dengan Allah Ta'ala selama 40 hari. Kenapa? Ini cerita asal lama. Mengapa 1 hingga 10 Zulhijjah ni besar? Kerana ada cerita juga Allah Ta'ala buat pada Nabi Musa. Iaitu dia jumpa Allah Ta'ala bulan lepas Zulkaadah. Cukup 30 hari, Allah Ta'ala tambah lagi 10 hari untuk Nabi Musa menikmati pertemuan dia dengan Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan nampak besarnya, sempurnanya 10 hari ni. Dia menyempurnakan jumlah terakhir, 10 terakhir pertemuan Nabi Musa dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak semua dah ingat tuan-tuan semua, takut tahun ni, tahun lepas tak apa ingat, dulu pun ingat tak ingat dah. Kita kena buat begini. Aku jumpa dengan Tuhan tiap-tiap tahun bulan Ramadan 30 hari kan. Aku dengan Tuhan ni memang bulan Ramadan ni kita kacau kan amalan kan. Kita semua kita lah, kecuali orang
Orang tak sedar kan. Kita hak sedar ni bulan Ramadan ni memang terbaik. Maka kita kena ingat, ya Allah Tuhanku, sebagaimana Nabi Musa mu tambah 10 hari, terima kasihmu juga 10 hari lagi pada aku untuk beramal, iaitu 10 hari hak ni. Cuma Nabi Musa bulan 11 capur bulan 12. Kita bulan 9, bulan Ramadan ni bulan 9 lah ikut nombor kan. Nabi Musa bulan 11 capur bulan 12. Bulan ni kita bulan 9 capur 10 bulan 12. Jadi setahun dalam hidup kita kena ingat 40 hari. Jangan ingat 30 hari. Nebuh dalam kepala bahawa jumpa Allah Ta'ala ni dengan ibadah terbaik 40 hari, tidak 30 hari. Iaitu 30 hari di bulan Ramadan, 10 hari sekarang. Ni kira bulan lah. Jangan tak 40 hari. Ya, kita ada 350 hari kan. Sama lah hari Jumaat. Hari Jumaat ni tak dapat tidur. Hari orang kita panggil hari penuh dengan kelebihan dia. Tuan-tuan kalau baca kelebihan hari Jumaat berdasar pada hadis Nabi, garu kepala pula. Hak mana besar ni. Ada hari Jumaat Nabi akak tu siapa tak ada hari lain hak lebih besar daripada hari Jumaat. Siapa bulan Ramadan pun balas juga dengan hari Jumaat. Kita panggil kerana kebesaran hari Jumaat. Tak apalah hak tu hak cerita hari Jumaat. Kita jaga molek hari Jumaat kan. Baik tuan-tuan semua, sahabat Nabi bila dengar hadis tadi, Nabi katakan tak ada hari yang Allah Ta'ala paling suka hamba dia beramal lebih daripada 10 ni. Maka sahabat Nabi pun suka kita jugalah. Dia paling awal kan. Dia kata Nabi dah ajar belum ni, ada lagi amalan yang lebih besar daripada bulan Zulhijjah ni. Ada. Hak Nabi dah ajar belum ni kan, amalan-amalan besar kat bulan Ramadan. Hak paling besar adalah berjihad di jalan Allah. Perang macam kawan-kawan kita di Palestin tadi kan. Duk balah, duk perang. Lawan pula lawan musuh hak paling Tuhan marah, Yahudi. Lagi-lagilah besar pahala. Maka sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, adakah beramal di 10 awal Zulhijjah ni lebih baik, lebih Allah Ta'ala sukai berbanding keluar berjihad? Adakah keluar berjihad tu rendah, beramalan ini lebih tinggi? Sebab sahabat faham jihad nombor 1. Nabi dah ajar benda ni. Tiba-tiba hari ni masa Nabi duk cakap tu, Nabi kata hari ni 10 hari lah ni mu beramal lah. Hak ni tak ada amalan hak lebih Allah Ta'ala suka. Sahabat tanya, jihad pun gitu ke ya Rasulullah? Adakah jihad duk bau? Nabi kata apa? Walal jihadu fi sabilillah. Ya, Nabi kata, jihad fi sabilillah pun tak boleh mengatasi orang beramal dengan semua jenis amalan soleh pada 10 awal Zulhijjah. Tuan-tuan nampak kan darjat. Maka semua ulama setuju. Semua ulama ambil baca kitab syarah setuju bahawa siapa beramal pada hari ni, tuan-tuan amal duk mengajar. Tuan-tuan duk dengar kan. Kita tahu pahala orang mengajar dengan pahala orang dengar ni sama je. Ada. Tuan-tuan amal buka mulut apa-apa kan. Tuan-tuan pasal telinga, belah-belah negara gitu. Tapi pahala sama. Pahala sama. Atas niat masing-masing lah. Comel niat jadi selalu. Ada. Tapi oleh kerana kita duduk dengar ngajar ni hari ni 2 Zulhijjah, maka amalan kita ni lebih baik daripada orang keluar berjihad di jalan Allah. Kita rasa tak logik lah. Tak logik lah otak kita. Tapi ini dia panggil fadlun minallahi wa rahmah. Kelebihan Allah Ta'ala. Kelebihan Allah Ta'ala dengan rahmat dia. Dia nak beri. Ada. Sebab nak keluar berjihad ni calai-calai juga nak kena perang, nak kena ada perang. Kita nak perang dengan siapa tak ada perang pak kita kan. Nak pergi Palestin, kalau Palestin kata tak segilah pada aku je. Mu hantar duit sudah. Orang Palestin kata gitu kan. Dia tak ajak kita pergi perang. Dia suruh hantar duit je. Kawan-kawan kita di Palestin. Lepas tu kita nak ambil pada jihad lagu mana? Kalau ada jihad pak kita pun nak kena berani. Tak kita ni nakut belaka. Sorang-sorang dua je berani. Payahnya nak pahala kan. Payahnya nak pahala menjadi mujahid di jalan Allah. Hak kat pedang, hak kat pedang. Hak jihad biasa, jihad politik ke jihad pendidikan tak apalah. Tapi Allah Ta'ala ni dia maha rahmat.
Dia maha, dia nak kelebihan, dia nak pahala. Surga Allah Ta'ala luah lita. Siapa nak Allah Ta'ala buka jalan selalu. Siapa nak surga aku, Allah Ta'ala buka jalan. Maka jalan Allah Ta'ala buka ialah jalan beramal. Maka Allah Ta'ala membesarkan amalan-amalan tertentu. Dan Allah Ta'ala namakan dia amalan yang Allah Ta'ala suka. Amalan yang Allah Ta'ala suka daripada hamba dia buat. Dan ulama kata bahawa dalam tubuh kita ni ada satu sifat, kita panggil sifat suka. Cinta. Kita suka pada sesuatu. Suka ke suami, suka ke isteri, suka ke anak, suka ke harta. Sifat suka tak ada belakang kita. Tapi suka hak mana paling jadi? Ulama kata tidak ada. Suka hak paling jadi lebih daripada kita suka benda hak Tuhan suka. Mudah kan? Bila kita suka benda hak Tuhan suka, itulah suka hak paling mahal. Sebab apa? Sebab suka kita tu berbalah. Allah Ta'ala jualah. Kalau kita suka ke harta, siapa nak beri harta kita? Kalau kita suka, kalau kita nak harta dia, kalau dia kedeku. Tak gitu kan? Kita beli barang, kita kata, suka lah, minat lah barang ni. Barang hak 10 riyal, dia tak 15 riyal. Kerana dia tahu kita nak kan? Kalau kita tunjuk kita suka, kau naik ego. Allah Ta'ala tak. Makin kita suka, Allah Ta'ala mudah. Ambil mu suka. Kerana apa? Kerana aku pun suka juga barang ni. Jadi Allah Ta'ala, oleh kerana dia tahu ramai di antara kita ni nak pahala. Bila kita berimeh, kita masing-masing berangan nak pahala banyak. Dia kata kalau mu nak pahala banyak, ni buat benda yang aku suka. Bila kita tahu benda ni Tuhan suka, kita pun buat. Berganda lalu pahala. Sehingga hak 10 hawa Zulhijjah sampai semua, kita panggil tak masuk akal. Tuhan beri pahala pada orang beramal dengan segala jenis amal. Beramallah pasal mana? Berzikir, semaya, bersedekah dengan orang ngajar, tolong orang, bercakap benar, gapo lagi? Atas rumah, dalam rumah dengan anak-anak kita buat pahala dengan suami, isteri, dengan jiran. Pasal mana kita panggil amal soleh, maka Tuhan beri pahala berganda-ganda mengatasi keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni hadis sahih. Tak ada ulama nafikan. Setuju belaka hadis. Cuma Nabi sebut sah. Nabi sebut ya, beramal di 10 hawa ni terbaik mengatasi jihad. Kecuali sah Nabi kata. Nabi waktu bik sah. Maknanya 10 pertama ni, 10 hawa Zulhijjah pertama ni Nabi akak turun habis hak lain duduk bawah dia, okey. Turun habis amalan lain. Hatta amalan bulan Ramadan turun. Illa kecuali Nabi ambil sah, Nabi tok atas. Ada saja amalan hak lebih baik daripada beramal hari ni. Apa dia? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in. Kecuali seorang lelaki yang keluar berjihad di jalan Allah. Tadi jihad duduk bawah kan? Turun dah jihad. Cuma Nabi akad sah. Kecuali seorang lelaki yang keluar berjihad, bawa tubuh dia, bawa harta dia. Dia bekal tubuh dia ni, bawa duit lagi. Duit disambut habis hak dalam akaun. Tinggal hak wajib lah. Wajibkan isteri dia kan? Hak baki tu, kalau lebih tu dia bawa habis. Dia keluar berjihad daripada jalan Allah Ta'ala. Kemudian dia tak balik-balik. Tak balik-balik mana dia apa? Palang nak hilang. Mati syahid. Mati syahid saja. Hak lebih amal dia terbaik. Keluar berjihad, kalau dia balik rumah, tak matilah maknanya. Tak mati tu menang kau kalah, kau berhenti macam Iran dengan mereka lain ke berhenti. Perang, nak perang tak boleh tu. Berhenti. Dia pun balik. Maka balik tu tak boleh lawai lagi beramal pada hari ni. Kecuali dia tak balik kerana mati. Bila dia tak balik, harta dia pun tak balik jugalah. Boleh kepada ni lah, para mujahidin lah, boleh pada negara lah kan. Maknanya ikut harta dia tu, jadi kita panggil bersama dia. Allah Ta'ala terima. Hak lagu ni baru Tuhan kata, Nabi kata tak boleh challenge. Kenapa? Kerana dia memang betul-betul beramal lillahi ta'ala. Dia sanggup gada nyawa dia. Dia sanggup mati.
lillahi ta'ala. Tak apalah kita pun takkan larang mati syahid dah. Kita ni menakut dah. Nak marah apa orang berani dah mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh pergi hadis ni dah. Ini satu hadis. Jadi daripada sini ulama kita pun syarah. Dalam Quran dalam surah Al-Hajj, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lum. Ayat tu panjang. Ibn Abbas para sahabat mentafsirkan ayat ni, menyebut nama Allah Taala pada hari-hari yang dimaklumi di bulan Zulhijjah. Dan tafsir dia ialah 10 awal. 10 awal. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sebutlah nama Allah Taala pada hari-hari yang boleh dibilang. Hak ni ditafsirkan oleh sahabat. Hak ni hak ayyamut tashrik, hari raya kan? Hari raya bulan haji ni kita semaya raya, kita sembelih. Kemudian kita boleh sembelih lagi lembu kita ni 11, 12, 13 kan? Tu hari lain. Tu hari kita panggil dalam ayat lain, Rasulullah fi ayyamin ma'lumat. Hak ni dari soal Hajj, wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Hak ni 10. Mana start daripada 1 bulan kemarin. Siapa hari raya Allah Taala kata, hamba aku ni sentiasa menyebut nama aku, berzikir 10 hari. Maka ulama sebut bahawa amalan terbaik sebelum amalan korban raya ni, amalan terbaik ialah berzikir. Berzikir pada Allah Taala. Tak payah fikir hak besar. Ada orang tu start 1 bulan Zulhijjah tu kena puasa. Kenapa nak dapat kelebihan? Ni dah 10 Zulhijjah puasa. Hari ni puasa, lusa puasa. Berat puasa ni. Ada kawan-kawan ni musim panas. Mujur hujan sehari 2. Gan panas juga dah. Kita baru lepas 4-5 hari ni hujan Kelat Muhammad. Lega sikit. Puasa lah ni pementih. Dah ada. Baguslah puasa tu. Tapi Allah Taala tak suruh kita beramal dengan hak berat-berat. Saya kata aku suka mu beramal dengan hak paling ringan. Kalau mu boleh buat berat tu lagi-lagilah Tuhan suka. Maknanya jangan memandang remeh walaupun amalan tu kecil. Kerana beramal di hari-hari 10 ni nilai dia tak ada orang kecil, besar berlaku. Maka dalam hadis Nabi sebut, dalam hadis, kamu tak apa mata dia. Tapi lebih kurang hadis tadi lah. Nabi tambah, tidak ada amalan yang lebih Tuhan suka, lebih daripada beramal pada 10 ni. Maka banyakkanlah fa'akthiru fihinna minat takbir wa tahmid. Ada lewat lain minat tasbih. Dengan 4 tasbih, 4 zikir. Hak sekali. Ingatlah ke 4 zikir kan? 4 kalimah hak Tuhan paling suka. Hak keluar daripada lidah kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ibu zikir. Nombor 1 la ilaha illallah. Cuma susunnya itu dari hadis Nabi sebut nak bubuh mana dulu tak apa berlaku. Cuma bermula dengan la ilaha illallah kan? Sebab tu kalimah tauhid. Cuma Nabi ajar, Nabi sebut sendiri subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita nak tukar pun tak ada masalah dia. Di ayatihinna badata, Nabi kata mu boleh tak tukar mana semua nak start subhanallah dulu ke la ilaha illallah dulu boleh. Yang pentingnya 4 ni dia jadi ibu zikir. Banyakkanlah berzikir menyebut nama Allah Taala di bulan Muharram ni. Sepanjang masa la ilaha illallah duduk nombor 1. Tapi 10 awal ni tidak la ilaha illallah nombor 1. Hak nombor 1 ialah Allahu Akbar. Nabi sebut kena banyak ke takbir. Dan kemuncak takbir hari raya kan? Hari raya kan kita tak panggil bertahlil kan? Mari kita sama-sama tahlil hari raya. Nah, ni orang kata gitu. Tak ada kan? Hari raya ni mari kita pakat takbir. Jadi takbir ni bermula bila? Hak hari raya tak hari raya. Tapi takbir je secara umum mutlak dia panggil bermula semalam 1 bulan. Maka digalakkan kita ni banyak bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil. Sama ada kita nak sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar saja. Cuma hak Nabi ajarnya sempena dengan Zulhijjah ni, sampai hari raya Nabi ajar kalimah takbir kita takbir hari raya tu lah.
kita jangan ingat takbir hari raya tu untuk hari raya saja. Bahkan takbir hari raya tu bermula hari ni, bermula kemarin. Allah, dia beberapa sirah lah. Cuma kita pakai sirah kita dah baca dah di bumi Melayu kita ni. Ada riwayat, beberapa riwayat yang sabit mengenai kalimah-kalimah kita bertakbir. Lagu mana dah takbir raya kita? Kena ada lagu baru ingat dah. Kalau baca kita tak apa ingat deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh tu. Kan banyak Allahu Akbar kan ada tu. Allahu Akbar. Ada apa sebut dalam bulan hak ni 10 hari ni Nabi membesarkan Allahu Akbar. Walaupun asalnya la ilaha illallah, tapi Allahu Akbar tu banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah tak ada. Subhanallah tak ada. Tapi dari hadis Nabi lain, dari hadis Nabi sebut termasuk tasbih. Cuma kalau kita guna kalimah takbir hari raya ni, kita baca tu je. Banyak memperbanyakkan takbir, membesarkan Allah Ta'ala. Kerana hikmah musim haji. Kan bulan ni kan boleh haji kan? Walaupun kita tak pergi haji, dia serupa dengan bulan puasa. Ada tujuan Tuhan suruh kita puasa. Asal dekat dengan Tuhan ni semaya. Kita nak dekat dengan Tuhan ni kok mana pun start dengan semaya. Waktu Allah Ta'ala suruh kita semaya 5 waktu. Sebab semaya ni hak nombor 1, cara kita menuju Allah, nak rapat dengan Tuhan. Siapa buat hal lain tak buat semaya, tak jadi. Tak jadi. Dia kena semaya dulu. Tapi semaya dia kata tak sudah juga. Kena ada ibadah lain hak menyempurnakan ibadah semaya. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita bayar zakat. Sebab pada zakat tu dia boleh cuci hati hak tak boleh dicuci oleh semaya. Semaya cuci dah, tapi dia kena sempurnakan dengan bayar zakat. Apa dia? Rezekimu tu, hartamu tu kena bersih. Tak kita semaya nak bersih kan harta. Sebab semaya tak perlu harta pun, tak perlu ada duit. Tidak, kalau kita dah ambil wudu ya, ambil wudu ni tak payah bayar puluh sen, tak payah bayar, free ya. Kalau Tuhan kata nak belum nak bayar Zuhur kena bayar lu Seriah. 5 riyal sehari dah. 5 riyal sehari ni payah kad lah. Main sehari-sehari 150 riyal sebulan. Tidak 5 riyal betul lah. Tuhan kata tak free, ambil semaya. Baik, maka dalam semaya ni tak ada dalam bab hati bersih dalam kita guna rezeki Tuhan. Maka kena ada ibadah kah membersihkan harta kita. Biar kita guna tu harta kita bersih. Maka Allah Ta'ala mensyariatkan zakat. Zakat derma bukan? Dia membersihkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam banyak-banyak ibadah tu Allah Ta'ala kata tak sudah juga sembahyang dengan zakat. Mungkin kena puasa. Puasa ada bahagia dia. Buat apa kena puasa? Kerana walaupun sembahyang ni memang nak cuci hati, ingat pada Allah Ta'ala dalam sembahyang ni, tapi nafsu manusia ni tak besar dengan sembahyang. Kan kita sembahyang kan nak khusyuk sama kan, tapi tak jadi sama khusyuk. Tak gitu kan? Daripada muda sampai tua nak mati pun duk balas sama. Allahu Akbar lagi. Kita masa kecil Allahu Akbar ingat kau mak ayah. Baik mak ayah. Mak ayah suruh malah aku nak main apa. Masa kita kecil ingat kau mak ayah. Masa kita tua ingat kau anak cucu pula. Dia tukar gitu kan. Kenapa? Nafsu tu liar, nafsu liar. Dia tak sih semaya. Nafsu ni tak sih semaya. Bila kita akak takbir dia balas sama. Kadang-kadang benar dia. Walaupun kita akak takbir dah. Maka nafsu ni nak kena didik. Nak kena didik dengan didik kekah. Nak kena ajar, nak kena rotan. Jangan mana Allah Ta'ala kata puasa. Puasa ni maknanya kena perang, tak boleh makan. Kok nafsu nak tu kena masuk jaga dah Nabi kata kan. Setan kena ikat, nafsu pun kena ikat juga. 12 jam, 13 jam tak boleh makan. Tangguhlah kita ni. Tapi kesan dia terdidik. Terdidik. Haji tapi semua.
Bapa Allah Ta'ala buat ibadat haji. Apa ni dalam Quran sebut? Oh, lama tak ingat. Wa manafi'ul linnas, apa depan tu? Ibadah haji ni dua cabar. Nak suruh ingat Tuhan. Dia ada manfaat banyak untuk manusia. Mungkin ramai-ramai. Cuma ulama kita sebut antara besar ialah Allah Ta'ala mahu kita di musim haji ni kita kalahkan nafsu penakut, duk rasa makhluk lebih besar daripada Allah Ta'ala. Maka Tuhan bawa kita pergi satu tempat yang bila kita duduk tempat tu kita rasa tak ada apa besar kecuali Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala buat muka tengkah tu. Nabi Ibrahim ni dia beradak dengan Namrud, dengan ayah dia besar-besar ni kan. Maka Allah Ta'ala ke Nabi Ibrahim pergi bawa Siti Hajar binimu, bawa anakmu Ismail ni pergi setempat. Tak ada. Mu nak bergatung dengan siapa? Dengan ayahmu, dengan Namrud, dengan manusia, tak ada. Mu tengok langit bumi, aku yang mu nampak. Air daripada aku, makanan daripada aku, nak bergatung dengan orang tak boleh. Okay? Nabi Ibrahim bawa air sikit, nak makanan sikit, boleh bekal berapa hari ya? Tak logik dalam kepala kita. Bila Nabi Ibrahim kita anak dia, isteri dia situ, Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim tinggal. Sekejap je, tak ada sehari, tak ada tidur. Dia siap tepat bawah pokok duduk sini, ni air ni mana? Nyok Nabi Ibrahim. Lepas kita kat kira bunuh diri. Kita anak bunuh diri. Tapi apa perasaan Tuhan nak? Tuhan nak daripada Nabi Ibrahim bergantung, tidak bergantung kecuali pada Allah. Nabi Ibrahim tahu Siti Ismail apa? Siti Hajar dengan Ismail ni akan hidup sebab Tuhan suruh. Lagu mana Tuhan beri rezeki, Nabi Ibrahim tak ambil kisah. Sebab dia serah pada Allah Ta'ala dah. Besar Allah Ta'ala di dada tok kita Nabi Ibrahim. Besarlah Allah Ta'ala di dada Siti Hajar. Bila dia tahu, wahai Ibrahim nak pergi mana, dia 4 kali tanya, Ibrahim tak jawab. Akhir sekali Siti Hajar tanya, Tuhan kau suruh ni. Nabi Ibrahim pun angguk. Tak kecek, angguk saja. Maka Siti Hajar kata apa? Kalau gitu tak apalah. Kalau kita tak apalah habis, pergilah pada Tuhan suruh. Maka pada masa tu Siti Hajar pun tak beri harapan pada suami dia. Apa kita lah ni, kalau kita jadi isteri, ambil suami kan, kita apa-apa jadi isteri kan, masalah gapo rumah tak cukup gapo, kita nampak tu lelaki lah. Nampak tu lelaki payah duit kat mengepek kan? Sebab apa? Kita gantung dengan suami, gantung dengan orang untuk menyempurnakan kehidupan. Siti Hajar nak bergantung dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi dah. Pergi dengan arah Allah. Maknanya Nabi Ibrahim tak boleh patah kelip. Rasa saya pada isteri, rasa saya pada anak ni, Nabi Ibrahim tak nak tinggal, tak nak lawan. Dia kena tinggal. Sebab Allah Ta'ala tak beri mari tu. Tak beri paling. Nabi Ibrahim pergi dekat tak paling. Dia pakai hangguk tanpa berpaling. Takut dia tak apa? Tak tunai arah Allah Ta'ala. Maka besarlah harapan Nabi Ibrahim pada Allah. Besarlah harapan Siti Hajar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu tu apa semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Musim haji. Pergi musim haji ni Allah Akbar sama. Labbaik Allahumma patugak. La ilaha illallah Allahu Akbar. Gitulah kita duduk. Kita ni hak tak pergi haji pun Tuhan nak suruh kita juga. Jangan hanya tetamu aku saja, mu hamba aku pun rasailah kemanisan ibadah haji. Walaupun kamu tak pergi. Dengan cara kamu berlakon. Seolah berlakon lah. Tuhan berlakon ni supaya kita hidup seolah kita pergi haji juga. Lagu mana? Orang haji duduk bertasbih, berzikir depan Kaabah. Duduk pergi mari ni kan. Duduk pergi Arafah, di Mina, Muzdalifah, apa lagi. Saya petik apa? Safa Marwah. Ada. Pergerakan semua tu nak cuci hati supaya jangan tengok kebesaran kecuali Allah Ta'ala. Maka kita pun kena buat benar sama. Kena membesarkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ibadat, dalam hari-hari ni. Itu apa semua ulama kita kata. Ni ada sahabat Nabi, tak silap Ibnu Abbas dengan Abu Hurairah. Dia pergi pasar Madinah, lagu ni lah, cuma pasar Madinah besar lagi lah. Ni kecil sikit ke. Dia pergi, dia takbir. Dia takbir. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia masuk pasar, dia takbir lah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bila dia takbir, orang pakat tengok. Apa sahabat Nabi ni takbir? Pakat tak tanya. Masing-masing takbir tak? Sebab apa? Sebab depan dia turun. Takbir lah. Bukan hari raya, bukan hari 10. Ni hari-hari ni. Kata ulama, disunatkan takbir kuat. Tapi kalau kita takbir hari ni, orang tengok kurang ke dia ni. Dia jadi begitu pula kan. Sebab sunnah tak hidup kan. Kita nampak takbir hari raya je. Tapi sebenarnya disunatkan takbir perlu kena dengar. Mana tidak kata nak riak, tak ada riak. Kecuali orang yang memang dia nak riak, dia nak menunjuk lain lah. Tapi takbir bertasbih ni kan asal dia kena duduk senyap kan. Kita zikir ni kena duduk senyap. Allah Ta'ala kata apa ni, tadarru'an wa khufyah wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah. Ingatlah Tuhanmu tadarru' dan dalam keadaan takut, dan dalam keadaanmu sebut perlahan-lahan. Cuma pada hari-raya ni Zulhijjah ni kita disunatkan berzikir perlahan dan juga dengar, supaya anak isteri kita dengar, kawan-kawan kita dengar, di pasar dengar. Ni kalau kita nak takbir ramai-ramai boleh ni, cuma takut geger. Memang nak suruh geger pun tak. Tapi tak apa, royak amal royak. Jadi masing-masing buat lah. Kita boleh dengar, beramal. Tu amalan pertama. Tapi semua amalan hak Allah Ta'ala suka, iaitu kita memperbanyakkan zikir. Zikir. Pak tadi dia ada sah lagi hak Nabi sebut, amalan aku dan juga para Nabi. Aku, ini zikir aku hak nombor 1. Dan inilah zikir tu aku Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua sekali. Semua para Nabi ni saling mewarisi zikir ni. Zikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok belakang dah kan. Zikir kita lepas maya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni doa tetamu Allah Ta'ala depan Kaabah sepanjang duduk Mekah. Tak saya haji dia ajar ni lah. Baca ni banyak, Saya daripada hafal tadi kan, subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni kita panggil kalimah tauhid, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apa semua ni amalan kita buat dari sudut zikir. Kemudian ulama kita kata semua amalan jadi besar. Hak paling besar ialah amalan sembahyang wajib 5 waktu. Nak jaga molek 5 waktu. Terutama orang lelaki. Orang lelaki dia kena sunat majmu'ah kan. Sunat muakkadah majmu'ah. Lepas tak apa. Tak ada alasan pun tak apa, tak pergi. Nak main rumah. Walaupun masjid dekat boleh pergi, tapi tak segi. Nak main rumah. Tak ada apa. Pihak tak malu. Boleh pahala juga. Kerana orang puan ni dia nak pergi masjid, dia tak ada masalah. Suami dia bagi dekat, tak timbul masalah apa, dia boleh pergi. Ada kelebihan masjid dia. Ada kelebihan dia boleh. Kan main masjid kan lah, ingin main rumah kan. Rasa tenang. Rumah Allah Ta'ala mudah. Tapi kalau dia rasa tak segi nak main rumah, tak ada masalah apa. Cerita jemaah ni orang lelaki. Malah juga lebih pada rutin orang malah. Lagi mai aku nak main rumah. Dia suruh bini dia pergi main masjid. Tu kata ki habis. Ada. Dia kena jaga semaya. Siapa yang boleh jaga semaya 5 waktu ni comel di 10 ni, dia dapat pahala terbaik. Kerana pahala ni pahala ibadah wajib. Ibadah wajib 5 waktu. Semaya sunat kena jaga. Semaya sunat Allah Ta'ala ganda. Lebih daripada hak kita rasa kita boleh di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu comel dah. Tapi ulama kata berdasar pada hadis Nabi yang kita baca tadi awal ni, hak ni lebih besar lagi. Walaupun pelik, tapi pelik tu sebab kita tak mengaji. Dan kita mengaji, kita faham ini adalah kelebihan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak kedekut. Siapa nak, tak payah tunggu Ramadan. Aku bawa padamu 10 Zulhijjah. Bulan Ramadan 9 bulan lagi. Lama lagi kan. Jadi Tuhan break sekejap, ambil 10 hari ni. Lepas tu habis 10 hari ni, Tuhan hari lain pula, kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat tadi orang sebut dia kan. Rasa payah sangat, tunggu hari Jumaat. Hari Jumaat ni tambah amalan. Kelebihan hari Jumaat ni, dalam hadis Nabi sebut, siap dengan Allah Ta'ala waktu satu surah Jumaat kan. Al-Jumu'ah. Ada ayat khusus.
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Zikir pada Allah Taala. Ada orang puas cara orang lelaki kena pergi majma' kan. Semua ni kita panggil amalan yang mendekatkan, membersihkan jiwa kita. Kita makin beromo kau dekat dalam lubang kubur. Ulama kata tak ramai orang meninggal dunia. Lain juga ulama kata. Tak ramai orang meninggal dunia. Hak banyaknya dunia tinggal dia. Faham tak? Banyakkan kita tak mati. Tak mati. Kita yang paling meninggal dunia sebenarnya dunia tinggal kita. Mati-matilah mu serabu aku tengokmu. Dunia kata. Kita pun mati. Hati tak mati lagi, tua dah. Tapi tak mati. Kebanyakan manusia ni ditinggalkan oleh dunia. Bukan dia meninggal dunia. Tapi kita tak boleh lah ada tua kak. Kena standby lah. Mana? Baik kita meninggalkan dunia daripada dunia tinggal kita. Maknanya bila kita meninggal dunia, kita tinggal dekat standby. Bersedia. Bersedia lah ke mana? Bersedia untuk nak jumpa Allah Ta'ala. Kuah saya kena kuah comel. Ambo dulu muda lah ni, umur 50 lebih dah. Tak serah dah muda. Tengok disuruh nak janggut pun malah dah. Bubai habis dah. Ada. Maknanya memang masa dah untuk kita ni bersiap sedia. Masa muda dulu lain lah. Projek macam-macam kan. Making nak go tu nak go ni kan. Dia ni kalau tak benar, mari puasa, tak benar pilih ayah pun tak apa. Yang pentingnya aku benar ngadak Tuhan. Ya baik. Masa muda dulu tak boleh. Tengok UMNO nak marah, tengok orang ni nak marah, nak pasal je. Tak puas hati kalau pas tak benar. Dia ni tak apa kalau aku mati dulu pas benar, lepas aku mati pun tak apa. Tapi tak sel lah pilih ayah ni nak benar. Gak mana pun. Tapi rasa orang tua tu lain. Jadi nak kita panggil, kita nak panjang umur kita. Orang tua dia fikir umur aku pendek dah. Tak gitu kan. Tapi Islam aja mu kena fikir panjang umurmu. Lagu mana nak panjang umurmu? Panjang dalam syurga. Jangan mati masuk neraka. Waliyazbillah. Kalau mati masuk neraka memang umur pendek. Tapi orang mukmin dia tak pendek umur dia. Hak ni macam umur bayi baru ni. 60 tahun. Umur hak besar, hak benar-benar dia akan menikmati kehidupan lah dalam syurga. Jadi bila mu tua, mu kena mikir nak panjang umur. Lagu mana? Beramal soleh. Beramal soleh. Buat hak mana Tuhan suka buat. Buat sungguh. Tak barulah dia akan merasai kenikmatan hidup sebelum meninggal dunia. Itu hati dia makin rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramallah tuan-tuan semua. Hamba sebut ni hak wajib nombor 1. Comel hak wajib kan. Suami dia kena comel hubungan dia dengan anak isteri di rumah. Apatah lagi isteri. Dia suami ni, dia ulama kata beza isteri dengan suami ni, lubuk syurga isteri dalam rumah. Lubuk syurga dia. Suami lubuk dia luar rumah. Kalau suami nak cari syurga dalam rumah, tak cara keluar ni payah. Sebab tanggungjawab dia luar tu banyak. Selain daripada cari rezeki, pugah dia jaga agama Allah Ta'ala, baiki hubungan sesama manusia ni tugas orang lelaki. Dia tak boleh aku nak masuk syurga nak jaga anak bini saja. Payah. Sebab mu ni Tuhan untuk orang lelaki gagah. Dia kena kerja tubik luar rumah. Tapi orang puan dia nak syurga, dia tak cara ke anak isteri. Anak isteri apa ni, anak dengan suami. Dia nak kerja luar, nak dapat pahala luar, payah juga. Sebab apa? Sebab Nabi kata lubuk syurga mu dalam rumah. Mu comel rumah tanggamu cukup dah. Cukup dah untuk dapat pahala besar. Lagu mana? Jaga suami molek. Jaga imej suami. Orang isteri kena jadi isteri hak itulah. Bahasa dengan suami kena comel. Nabi kalau bahasa Nabi 3 Nabi guna. Bila suami tengok, suami rasa puas. Puas hati aku boleh bini hak ni. Walaupun luar ni ada 100 orang lagi hak comel. Hak ni tak comel mana. Tapi suami boleh kata puas hati dengan hak ni. Bukan kerana wajah. Hak wajah tu zaman muda kan. Zaman muda tu memang siapa-siapa pun tengok nak pilih bini, nak pilih suami, tengok tak apa. Tapi bila dah kahwin 2-3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, muka terjatuh nombor 3, nombor 4 dah. Hak nombor 1 akhlak, agama, kan?
Sama ada suami ataupun isteri. Kalau suami terbaik agama, akhlak, suami isteri tak tengok ke orang lain. Isteri tu supaya jadi ahli syurga dah. Supaya jadi bidadari dah. Kita ngaji bidadari ya. Bidadari syurga kan. Tu yang kata apa? Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman kan. Bidadari syurga ni Allah Taala buat antara sifat dia ialah mata dia tu tengok bawah sama. Tak tengok ke lepas. Maksud dia apa? Bidadari tak si tengok jantan lain di syurga. Bidadari tak si tengok jantan lain. Kenapa? Kerana puas hati dengan lelaki aku seorang ni. Dia tengok tu, dia bersyukur pada Allah, ya Allah, terima kasih mencipta aku untuk suami aku hak ni dalam syurga. Sampai dia tak si tengok dah jantan lain. Jadi kalau kita nak jadi ahli syurga kena gitulah. Cuba je. Orang jantan sama telur kan. Kalau mu nak bidadari kan, jagalah matamu. Tengok bini sudahlah. Nabi kata, cepat nak tengok bini tu, kena ambil tanggungjawab jugalah. Saja. Seorang wanita, isteri yang bila suami tengok dia, suami puas hati. Sampai suami kata biarlah orang lain ada tengok ni. So, yang kedua, agak biasa lagi. Ustaz. Idza nazarat ilaihi sarrathu wa idza Allah apa ni? Tak ingat tak ingat. Yang ketiga ialah dijaga. Yang ketiga, yang dua amat lupa. Yang ketiga ialah dia bila suami dia tak ada di rumah, dia jaga rumah tangga. Suami dia tinggal sehari cari rezeki balik petang, balik malam. Suami dia tinggal seminggu buat kerja. Kan dalam itu lagi kan. Cari rezeki ni kadang-kadang berminggu. Tambah-tambah kalau nelayan pergi kapal jauh kan. Dia pergi lama, pergi Kuala Lumpur. Tapi tak terdetik pada suami ni rasa takut pada rumah tangga dia. Kenapa? Kerana dia tahu isteri aku ni setia. Perasaan aman seorang suami bahawa isteri dia boleh jaga rumah tangga dia, boleh jaga tubuh dia, anak-anak dia, rumah tangga, harta dia, isteri jaga molek. Perasaan aman seorang suami itu memberi pahala besar pada seorang isteri. Sebab tu Nabi kata tu, lubuk syurga seorang wanita, dia kemah rumah dia. Kemah rumah dia. Anak-anak dia jaga. Semaya dia kena bagi tanggungjawab anak-anak. Suami jo suruh anak-anak semaya. Isteri jo pantau. Kita tengok. Takkan nak suruh tok lelaki kita gerak subuh, zuhur, asar. Tak ada tok lelaki orang jatuh dia kerja luar kan. Tapi mok seorang mok ni. Tapi masalahnya ni dua-dua kerja luar. Puan pun kerja luar, jatuh kerja luar. Jadi masalah kadang-kadang balu. Mung nak tak maya, mung badi kata. Sebelum badi kata tu, awal-awal lagi pakat jaga, pakat bagi. Tapi asal dia ialah suami dia kena wajib suruh dengan tegah anak semaya. Cuma tugas isteri ialah kena banyak pantau. Anak semaya ke tak. Barulah kita panggil suami rasa lega. Seorang suami ni dia rasa lega. Perasaan lega tu betul. Kalau ikut Nabi kat tanggungjawab seorang isteri ialah melegakan suami dia, rasa aman. Sebab suami tak akan mampu pergi jauh buat kerja luar kalau serabut ada pada dia rumah dia. Ustaz tahulah. Ustaz ke siapa-siapa kita ni kan, orang lelaki ni. Kalau dah serabut rumah kepala dengan bini pagi ni. Kira duit di bank tak jadi, tokah habis. Buat tu saya kata mana mu nampak pening hari ni. Nak tak pening mana? Kadang-kadang aksiden. Aksiden banyak berlaku kenapa? Kerana tangan duduk sini, kaki duduk jaga break. Pala, mata tengok dah tapi pala. Sebab itulah aksiden banyak. Hak mabuk satu hal lah. Hak tidak mabuk pun mabuk juga, mabuk pening kepala. Mikir bang. Mikir ke apa? Balah dengan bini. Tak tahu lagi boleh balik ke tak. Oh, kita panggil susah kan? Jadi, itulah kita. Jadi, tuan-tuan semua. Jauh dah pergi nak berhenti dah ni. Cerita Zulhijjah tadi kan. Zulhijjah. Maknanya buatlah segala amalan. Nabi kata, ulama kan. Nabi sebut dalam hadis tu.
beramal dengan semua amalan. Jadi ulama kata jangan beramal lesai, jaga sembahyang saja, jaga zikir saja, Quran saja. Tak, semua amalan kita dengan Allah Taala, dan amalan kita berbuat baik pada sesama kita. Ada sedekah kita ada, puasa pun kita ada. Apa lagi kemuncak puasa ni, dia panggil puasa 9 bulan kan. Dia panggil hari Arafah. Allah Taala, Nabi kata ahtasibu apa ni, ayyukafirullahu fi sanatain. Aku harap Allah Taala beri apa pada umat aku puasa hari Arafah ni 2 tahun tu hapus dosa. 2 tahun. Kata ulama, puasa 9 hari bulan ni, puasa hari Arafah ni, puasa sunat terbaik dalam setahun. Puasa sunat nombor 1. Maknanya selepas Ramadan. Puasa sunat bulan Muharram ada, Isnin Khamis ada kan. Hak sunat-sunat tu. Hak nombor 1 kekal duduk di puasa hari Arafah, sehari sebelum raya. Jadi kalau kita tak si puasa lain ni, kalau puasa dah hari ni kita puasa banyak straight. Ada orang puasa straight ni 1 sampai 9. Ada orang tu 3 hari. Ada orang tu dia sipar 9. Tak apa berlaku. Cuma lebih masing-masing lah. Cuma jangan tinggal 9 ni. Kita buang muda, masa muda tak apalah. Nak payah nak puasa. Ni tua pun payah juga. Takkan nak tunggu bulan kubur baru nak puasa. Kita puasa lah. Kan. Ini tak Facebook rasa sampai masa 10.30 dah ni. Kita bawa tajuk ni bagi sempena dengan kehadiran bulan Zulhijjah. Kita start lah ni. Jangan tunggu hak mana niat nak rebel bak kira pada dengan rebel. Hak rebel tu rebel kan. Hak puasa bulan Arafah tu, Arafah hak raya, pahala raya. Ambil pada awal. Kita ada seminggu lebih lagi untuk kita perbanyak ke amalan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Ustaz Muhammad bin Abdul Aziz Ahli Nyawa Negara atas sudian menyampaikan kuliah dua sebutan tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita amal berkaitan dengan tujuan bulan Zulhijjah dan dapat mendekatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya dulu majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.